percubaan. Okay. Sebentar lagi kita akan memulakan sesi telaah. Sebentar lagi kita akan memulakan sesi telaah pada pagi ini. Pada pagi ini kita akan mengupas karya bersama penulis. Kita mengupas karya bersama penulis bunyi kan? Sebentar lagi kita akan memulakan sesi telaah, iaitu kupasan karya bersama penulis Perjuangan Tanpa Nokta. Hello. Telaah pada pagi ini dah. Hello. Sebentar lagi kita akan Hello. Second mic. Sikit mic lagi. Second mic. Sebentar. Sebentar lagi kita akan memulakan. Sebentar lagi. Jemput orang-orang di sini. Syuban 1, 2, 3. Bercuba minta maaf. Mic terlalu kuat. Satu lagi okey. Bercuba 1, 2, 3. Masuk ni. Dengar. Sebentar lagi kita akan mulakan sesi telaah, iaitu kupasan karya bersama penulis. Suara saya terlalu besar. Ya, boleh? Okey. Kekuatan pada mereka didiagnos, jangan terus pikir mati, terus pikir nak sembuh. Cuba sebaik mungkin. Bukan mudah sebab bila orang tu didiagnos, dia macam ini batu kan. Bila doktor kata yes, confirm it is cancer. Hello. Boleh mula?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat datang dan ribuan terima kasih kepada semua peserta yang hadir, panel jemputan kita yang sudi meluangkan masa, serta moderator kita yang akan mengemudikan sesi kita pada hari ini. Jadi kehadiran anda semua kami amat hargai dan memeriahkan lagi program telaah kupasan buku yang bertajuk Perjuangan Tanpa Noktah, Aku, Anxiety dan Kanser Payudara. Jadi program ini diadakan untuk kita berkongsi pandangan, menghuraikan isi kandungan buku serta memperkayakan pemahaman bersama. Saya percaya dengan pengalaman dan kepakaran panel kita, sesi telaah kita pada hari ini akan membuka perspektif yang baru dan memberi manfaat kepada semua peserta. Tidak dilupakan penghargaan kepada moderator kita yang akan memastikan perjalanan diskusi berjalan teratur dan menarik. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Cik Moderator kita untuk memulakan sesi telaah buku kita pada pagi ini. Dipersilakan Cik Moderator Siti Nur Adlah Balkis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita sama-sama berkumpul bagi kupasan karya bersama seorang penulis sempena Hari Terbuka Telaah Buku di Perpustakaan Tun Abdul Rahman Yaakob, Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Saya Adlah Balkis selaku moderator anda pada hari ini. Selamat datang saya ucapkan kepada panel kita pada hari ini atas kesediaan memenuhi masa dan bagi menjayakan program kita pada hari ini. Hadirin yang dimuliakan, hari ini kita berpeluang untuk bersama seorang penulis buku yang tidak asing lagi bagi kita. Sebelum kita menjemput beliau untuk meneruskan lagi agenda kita pada hari ini, izinkan saya untuk menerangkan sedikit biodata beliau. Beliau bernama Puan Nur Hanani binti Abdullah, berumur 60 tahun. Beliau merupakan seorang pesara kerajaan. Saya difahamkan bahawa beliau merupakan seorang pejuang kanser dan juga kesihatan mental dan beliau juga merupakan seorang penulis buku. Saya difahamkan juga bahawa Puan Nur Hanani perjuangannya melawan kanser dan cabaran kesihatan mental yang menghipit telah menjadi sebuah kisah keberanian, ketabahan dan harapan. Kisah yang dirasakannya perlu dikongsi bersama. Memornya Perjuangan Tanpa Noktah, Aku, Anxiety dan Kanser Payudara merakam perjalanan peribadinya melalui ujian-ujian besar ini. Ia bukan sekadar catatan pengalaman tetapi perjuangan emosi yang memberi inspirasi kepada pembaca. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan atas kesediaan memenuhi undangan kami pada hari ini. Assalamualaikum Puan, Puan apa khabar? Hadirin sekalian, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Puan. Baiklah Puan, sebelum saya meneruskan lagi agenda kita pada hari ini, saya ingin tanya kepada Puan, apakah gelaran atau panggilan mesra yang Puan ingin saya panggil kepada Puan? Orang sekeliling, rakan-rakan penulis, rakan sekerja biasanya panggil saya Kak Nani. Kak Nani, ya betul. Okey, jadi saya panggil Puan bahas ke Puan Kak Nani. Boleh, silakan. Okey. Hadirin sekalian,
Sesi seterusnya adalah sesi yang paling ditunggu-tunggu, iaitu pembentangan telaah buku oleh Kak Nani kita. Hari ini kita bertuah kerana dapat mendengar perkongsian tentang sebuah buku yang sangat menyentuh jiwa dan penuh nilai kemanusiaan. Dengan segala hormatnya, saya mahu jemput panel jemputan kita, Kak Nani, untuk memulakan pembentangan beliau mengenai intipati buku Perjuangan Tanpa Noktah, Aku, Anxiety dan Kanser Payudara. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum, selamat pagi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sebelum saya teruskan, saya mengucapkan terima kasih kepada penganjur ya kerana menjemput saya. Walaupun ini adalah sesi perkongsian saya yang saya tak tahu kesekian kalinya di hadapan penonton ya, termasuk di Semenanjung, di Sarawak ya. Tapi kali ini saya rasa sesuatu yang sangat istimewa. Kenapa? Kerana saya berada di hadapan ahli-ahli akademik, pelajar, cendekiawan yang saya rasa sangat mementingkan kesihatan, terutamanya kesihatan mental dan juga fizikal. Ya, jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih untuk itu. Berkenaan dengan buku saya, untuk pengetahuan sebelum saya mengulas mengenai buku ini ya, saya perkenalkan sedikit apa yang dikatakan oleh moderator itu adalah benar. Saya seorang pejuang kanser. Tahun ini adalah tahun keempat setelah tahun ketiga, masuk tahun keempat setelah saya menamatkan rawatan aktif kanser. Ya, dan saya juga seorang pejuang kesihatan mental. Kenapa saya kata saya adalah pejuang kesihatan mental? Kerana saya adalah pesakit anxiety disorder yang kronik suatu ketika dulu. Dan saya masih mengambil ubat anxiety disorder. Saya meneruskan pengambilan tersebut. Dan untuk pengetahuan, saya juga mempunyai anak-anak yang juga mengalami masalah kesihatan mental, termasuk doktor, profesional, engineer. Mereka adalah anak-anak generasi muda yang mempunyai pekerjaan kelulusan profesional, malangnya diuji dengan masalah mental. Sama juga dengan anak-anak buah. Hampir kesemua anak-anak buah saya juga diuji dengan masalah kesihatan mental. Jadi itu sebabnya saya, wadah perjuangan saya ketika ini adalah menyedarkan orang ramai bahawa kanser adalah satu ujian yang menguatkan kita dan bukan sesuatu yang mengakhiri kehidupan kita. InsyaAllah saya akan kupas perkara ini selepas ini ya. Dan mengapa saya tulis buku ini? Untuk pengetahuan, buku ini saya tulis 9 bulan selepas saya menamatkan rawatan kanser. Pada ketika itu saya masih berada dalam keadaan kesakitan yang amat sangat disebabkan oleh kesan kemoterapi dan juga ubat-ubat mental health problem, anxiety disorder saya. Saya menulis buku ini atas satu kesedaran bahawa apabila saya diuji dengan kanser, saya melihat pesakit-pesakit kanser ini dia ada satu, bila dia menerima diagnosis itu akan menjadi sama seperti kalau ada satu permukaan batu itu, perkataan kanser itu akan membentuk satu lubang yang kekal dalam permukaan batu itu. Dan batu itu adalah kita punya otak separa sedar kita. So dia akan menghasilkan trauma yang sangat mendalam dalam kehidupan seseorang. Dan perkara ini bukan mudah untuk dilupakan. Itu sebabnya apabila seseorang itu didiagnos dengan kanser, dia akan berada dalam satu tahap ketakutan yang amat sangat. Selepas dia mengalami ketakutan, barulah dia akan melalui acceptance atau penerimaan. Tetapi jangka masa penerimaan itu sangat bergantung kepada kekuatan mental seseorang itu.
dan juga ilmu yang ada pada seseorang. Itu sebabnya bila saya menyadari dalam komuniti pesakit kanser yang ada di sekitar saya menyadari mereka tidak ada ilmu tentang kanser. Sama seperti saya ketika mana saya diuji dengan kanser. Itu sebab saya mengambil keputusan pada 1 September 2023. Saya meletakkan panel pertama untuk menulis perkataan pertama buku saya. Dan buku ini saya siapkan dalam masa 8 bulan. Dan pada pertengahan tahun 2024, buku ini diterbitkan. Printing pertama 1,000. Sekarang dah nak habis, tinggal beberapa keping sahaja lagi, tinggal beberapa naskah sahaja lagi. Dan buku ini dijual selepas seminggu dicetak. Buku ini telah dijual di pameran buku antarabangsa dan jualannya mencecah 60 naskah dalam tempoh jualan itu, pesta buku itu. Buku ini ada 10 bab. Kalau nak tengok buku ini ada dipamerkan di dalam booth sebelah sana. Ada 10 bab dan terdapat 291 muka surat. Di dalam buku ini saya ada nyatakan pelbagai kaedah bagaimana menghadapi kanser dan juga mengapa saya menulis buku ini dan juga kenapa saya nak dedahkan buku ini kepada orang ramai. Okey? Itu mengenai buku saya ya. Okey. Baiklah Puan, boleh Puan ceritakan sedikit berapa bab di dalam buku Puan yang mana Puan rasa Puan perlu ceritakan kepada pendengar kita pada hari ini bahawa tentang masalah kesihatan mental dan kanser ini perlu diambil tahu walaupun kita bukanlah penghidap dan ataupun kita mengenali orang yang menghidap penyakit tersebut. Silakan Puan. Okey, mengapa saya mengambil keputusan menjadi pejuang kanser dan juga pejuang kesihatan mental. Satu fakta yang kita kena tahu adalah kanser adalah silent. Maksudnya selagi dia belum berada pada tahap lewat, dia tidak ada simptom. Dia diam-diam dalam badan kita, tetapi dalam masa yang sama dia membesar sehinggalah dia sampai ke tahap lewat dan pada ketika itu baru kita rasa simptomnya. Okay? Bergantung kepada jenis kanser. Macam saya kanser payudara, simptomnya hanyalah ketulan. Saya tidak merasa sakit, saya tidak merasa lemah, saya tidak merasa letih. Malah pada ketika saya membawa ketulan itu, saya masih boleh buat hiking. Saya seorang yang suka hiking. Dan kenapa saya hendak mewar-warkan kesihatan mental? Sama macam kanser. Kesihatan mental ini adalah satu perkataan yang dekat dengan kita tetapi kita tak nak ambil tahu. Sebabnya stigma. Sama macam kanser, kanser pembunuh itu stigma. Disebabkan stigma itulah orang takut. Bila diberitahu dia mengidap kanser, orang ketakutan dan terus terfikir mati. Sama juga dengan mental health. Bila kita kata orang itu ada masalah kesihatan mental, orang terus ingat dia gila. Dan satu lagi, orang tak prihatin dan dia tak ambil tahu adakah dia mempunyai masalah kesihatan mental sehingga dia berada di tahap lewat. Saya sendiri pun tak tahu saya ada masalah kesihatan mental sehinggalah saya berada di tahap kronik. Ya, kita tak boleh tidur. Kita asyik terfikir-fikir perkara itu sehingga berhari-hari. Itu semua adalah simptom masalah kesihatan mental. Tapi kita tak ambil tahu. Kita tak peduli. Sehinggalah akhirnya kita berada pada tahap lewat. Bila kita berada pada tahap lewat, maka kita terpaksa membuat rawatan. Melalui rawatan yang terlalu banyak impact kepada tubuh badan kita. Termasuk memori kita. Masuk ingatan. Sama juga dengan kanser. Bila kita sambil lewa, tidak mempedulikan simptom yang ada, signal-signal kecil, kita akan berada sampai ke tahap lewat dan kita terpaksa melalui rawatan. Rawatannya bukan rawatan yang main-main.
Rawatannya adalah rawatan yang memberikan impak yang sangat besar kepada tubuh kita, dan bukan pada ketika rawatan itu, tetapi sehingga akhir hayat kita. Saya pesakit kanser payudara, tetapi kesan kemoterapi itu akan saya hadapi sehingga akhir hayat saya. Jadi benda ini kita jangan ingat, okey, saya dah habis rawatan kanser. Orang yang mengidap rawatan kanser, dia dah habis rawatan. Okey, dia dah hidup normal. No. Kehidupan seseorang selepas didiagnos dengan kanser jauh bezanya berbanding dengan sebelum dia didiagnos dengan kanser. Baiklah Puan. Sebenarnya ada satu persoalan yang bermain di fikiran saya. Sebenarnya apa makna tanpa noktah yang ingin Puan sampaikan? Adakah ia perjuangan yang tidak akan pernah selesai, atau ia satu bentuk penerimaan hidup terhadap Puan dalam keadaan Puan diuji tanpa henti? Silakan Puan. Terima kasih adik moderator yang manis. Perjuangan tanpa nokta. Perkataan tanpa nokta itu menunjukkan sesuatu yang tidak pernah terhenti selagi nafas saya berdenyut. Ia merujuk kepada perjuangan saya untuk hidup bersama dengan kanser senormal mungkin. Seperti keadaan saya sekarang. Kenapa saya kata macam tu? Apabila kita seseorang itu didiagnos dengan kanser, sel kanser itu akan kekal dalam tubuhnya. Apa yang berlaku selepas rawatan adalah ia hanya berada dalam keadaan yang dorman. Maksudnya dia tidak aktif. Tetapi dia akan aktif bila masa apa juga keadaan, jika ada keadaan yang menyebabkan dia aktif semula, dia akan datang balik, relapse. Dan itulah yang saya sedang perjuangkan. Saya cuba perjuangkan supaya saya tidak diuji dengan kanser sekali lagi, buat kali kedua, relapse. Tetapi saya juga menerima hakikat bahawa sehingga akhir hayat kehidupan saya tidak akan sama seperti sebelumnya. Itu adalah maksud perjuangan tanpa nokta. Perjuangan saya mencapai kehidupan senormal mungkin dalam keadaan yang sehat. Dan saya berdakwah dan menyebarkan ilmu ini sehingga akhir nafas saya. Saya tertarik sebenarnya dengan kata-kata Puan bahawa stigma orang terhadap kanser, bahawa bila kanser dan penghujungnya adalah kematian. Saya minta maaf Puan. Jadi, satu persoalan yang saya nak ingin tanya kepada Puan, bagaimana keadaan Puan diuji dan Puan bangkit semula, Puan diuji dan Puan bangkit semula dengan penuh ujian tersebut, dan senang untuk orang yang katakan tidak menghidapi penyakit tersebut untuk katakan, oh kita perlu kuat, ni semua ujian daripada Allah. Tapi bagaimana perasaan Puan dihimpit seolah-olah rapat ke dinding, dan kita tahu setiap manusia pasti akan mati, kullu nafsin za'iqatul maut. Tapi apakah titik yang menyebabkan Puan bangkit semula seolah-olah Puan dalam keadaan yang sedang lemas dan kembali bangkit? Apakah sebenarnya menjadi ia satu titik permulaan yang kuat bagi Puan? Silakan Puan. Terima kasih adik moderator. Satu fakta yang harus diterima oleh semua orang, sama ada saudara, saudari, adik-adik, abang, kakak mempunyai family atau sesiapa yang terkesan dengan kanser dalam hidup anda semua, bahawa faktanya, macam saya kata tadi, apabila keluar sahaja perkataan kanser itu, dia akan menjadi satu trauma dalam otak kita. Dan trauma inilah yang sebenarnya menghasilkan satu keadaan ketakutan yang amat sangat. Bukan sama, ketakutan ini tidak sama dengan ketakutan hantu ke ketakutan nak dibunuh dan sebagainya. Tetapi ketakutan itu adalah ketakutan yang sangat-sangat mendalam. Saya baru menerima berita daripada seorang adik ni baru berusia 30 lebih tahun. Dia bagi tahu saya dia didiagnos dengan kanser stage 3. So setiap hari dia akan telefon saya. Dia kata dia takut kak, dia takut, dia risau, air mata dia tak berhenti mengalir. Walaupun saya kata adik kena kuat disebabkan oleh untuk adik-adik anak-adik sekarang.
Tetapi kena ingat ya, bila kita kata you have to be strong, benda tu tak berkesan kepada orang yang baru menerima diagnosis. Dia tak berkesan. So bila kawan awak kata saya didiagnose dengan kanser, jangan bagi tahu dia you have to be strong. Awak kena reda. Awak kena terima semuanya sebagai ujian Allah. Dia tak dapat terima. Dia tak akan dapat terima semua itu. Apa yang ada di dalam minda dia adalah mati, mati, mati. Aku akan mati, aku akan mati, aku akan mati. Itu sahaja yang ada dalam minda dia. Okey? Jadi, apa yang perlu kita buat adalah biarkan dia meluahkan. Ya, cerita saya, bila saya menerima diagnosis ini, saya tak menangis. Satu titis air mata pun saya tak menangis. Boleh tanya husband saya. Saya hanya kata ujian Allah. Tetapi dalam pikiran saya, dalam otak saya hanyalah kematian. Itulah sebenarnya yang berlaku. Dan akibatnya, disebabkan saya tak dapat meluahkan, saya kena anxiety disorder yang kronik. Dan itulah yang menggandakan ujian saya ketika saya dirawat dengan kanser. Okay? So kenapa saya diuji dengan anxiety yang kronik semasa saya dirawat dengan kanser? Sebab saya ada trauma kanak-kanak. Trauma kanser dan trauma kanak-kanak, zaman kanak-kanak saya bertembung menyebabkan saya diuji dengan kanser dan juga anxiety disorder yang kronik sehingga saya nak bunuh diri setiap hari. Sehingga suami saya tak boleh tinggalkan saya. Pengsan berulang kali. Ya? Itulah sebabnya bila saya diuji dengan anxiety disorder, saya sebenarnya berada dalam keadaan putus asa. Selama saya rasa dalam 2 bulan, 3 bulan. Tetapi bila saya berada dalam keadaan itu, saya kehilangan everything. Saya hilang ingatan, saya tak boleh membaca Al-Quran, saya tak boleh solat, saya tak ingat macam mana nak solat, saya tak ingat macam mana nak ambil wuduk. Apa yang saya lakukan selepas beberapa minit saya tak ingat. So apa yang saya buat adalah saya membaca tafsir Al-Quran. So bila saya membaca tafsir Al-Quran, saya tak boleh baca Al-Quran tapi saya rajin membaca tafsir Al-Quran. Satu malam, sebab saya tak boleh tidur. Masa saya kena anxiety memang saya tak boleh tidur. Saya hanya tidur 2-3 jam di ribaan suami. Satu malam, Allah dorong saya kepada surah Al-A'raf. Saya membaca tafsir itu dan saya terjumpa satu potong perkataan. Kata ayat itu lebih kurang bermakna setiap orang akan menghadapi kematian. Tidak lambat, tidak cepat walau sesaat pun. Dia seolah-olah macam satu rencatan elektrik dalam minda saya. Selepas saya membaca ayat itu, saya seolah-olah tersedar. Bila saya sedar, bermula detik itu, saya mula mencari ilmu. Saya membaca, saya mendengar ceramah-ceramah, saya mencari video yang menunjukkan seseorang pesakit kanser yang telah berjaya keluar daripada belenggu kanser itu sendiri. So daripada situ saya membaca. Saya dig all the knowledge and everything. Saya baca journal, saya baca buku. Kalau siapa nak baca buku mengenai kanser, ada berpuluh buku dekat rumah saya. Saya boleh pinjamkan. Saya membaca buku dan bermula daripada itu, saya bangkit sebagai seorang yang kuat. Emosi saya lebih tenang. Dan apa yang lebih penting adalah kesakitan yang saya lalui akibat kemoterapi sebelum saya bangkit itu seolah-olah tidak ada lagi. Dan itulah sebenarnya yang menyebabkan saya keluar daripada fasa gelap hidup saya disebabkan oleh anxiety dan rawatan kanser. Jadi Puan ada katakan bahawa Puan mula bangkit rasa untuk teruskan perjuangan Puan, bahawa Puan tertarik dengan ayat suci Al-Quran, dan saya nak tanya kepada Puan bagaimana Al-Quran, dan kita Al-Quran adalah kalamullah. Jadi kalau saya tanya kepada Puan, kalamullah ini bagaimana Puan benar-benar percaya bahawa ia benar-benar berbicara dengan Puan? Apakah nasihat Puan kepada anak-anak
kita pada hari ini, golongan muda, yang bahawa kata-kata dalam ayat suci Al-Quran itu benar-benar memberi satu kekuatan kepada kita pada hari ini, seperti mana Puan telah menghadapi penyakit kanser dan juga kesihatan mental. Silakan Puan. Okey, sebenarnya sebelum saya diuji dengan kanser, ada beberapa peristiwa yang pelik. Bukan pelik, tapi sesuatu yang kadang-kadang kita tak terfikir ya, benda itu logik minda kita. Yang pertamanya adalah, saya adalah seorang penganut agama Kristian Ortodok. Okey. Semua keluarga saya adalah Kristian Roman Katolik. Dan saya adalah penganut Kristian yang hampir setiap minggu akan berada di gereja. Ya. Tetapi semasa saya di tingkatan 4, ketika itu saya sangat aktif di dalam persatuan Kristian dan saya adalah salah seorang AJK-nya. Pada satu malam, waktu subuh, saya dikejutkan dengan bunyi azan dari surau lelaki. Azan itu tiba-tiba mengejutkan saya dan menyebabkan saya menangis. Seorang Kristian menangis apabila mendengar azan. Apabila saya menangis, beberapa minit kemudian saya turun ke surau dan saya meminta mengucap 2 kalimat syahadah. Itu yang pertama. Keajaiban yang saya rasa benda yang tak masuk akal. Dan saya sempat menjadikan sekolah saya bergolak disebabkan pertembungan dua agama utama di sekolah itu. Dan selain daripada itu, perkara yang tak masuk akal yang berlaku pada saya adalah bagaimana saya bangkit setelah membaca surah itu. Ya, saya sendiri tidak mengerti dan tidak faham bagaimana hati saya menjadi begitu kuat untuk bangkit hanya kerana membaca surah itu. Saya bukan seorang alim, bukan seorang ustazah, bukan seorang agamawan. Saya tidak mendalami Al-Quran. Malah pada ketika itu saya tidak membaca Al-Quran pun sebab saya tidak pandai membaca Al-Quran. Tetapi apabila saya membaca surah-surah, terjemahan surah-surah Al-Quran, hati saya tenang dan saya diberi kekuatan yang luar biasa. Ya, saya tak boleh kata, okey, setiap orang itu akan mengalami pengalaman yang sama. Tidak. Sebab saya percaya jika Allah berkehendak, Dia akan berikan itu kepada hambanya. Jika Allah tak berkehendak, Dia tidak akan melalui pengalaman itu. Sama seperti orang yang bergelomang dengan agama Islam, tapi hati dia tak pernah dijentik untuk mendapat hidayah. Seperti saya seorang penganut agama Kristian yang ortodok. Dan saya tidak pernah menjangka yang saya akan menjadi seorang Islam. Tetapi dalam masa beberapa minit, saya mengucap 2 kalimat syahadah. Jadi, faktanya adalah jika Allah berkehendak, kita akan dapat. Jika Allah tak nak bagi, kita tak akan dapat. Dan kita tak akan merasai pengalaman itu. Terima kasih Puan. Soalan saya seterusnya, saya sangat tertarik bila Puan katakan bahawa kematian itu bukan dalam kawalan manusia dan ia adalah ketentuan sepenuhnya oleh Allah. Bagaimana Puan dapat menerima, memahami dan akhirnya Puan berdamai dengan ketentuan tersebut ketika Puan berada dalam situasi yang sangat berat? Silakan Puan. Sebenarnya sebelum saya diuji, saya tak pernah berzikir. Saya tak pernah, bukan tak pernah, saya hanya berzikir, mengucap kata-kata Allah, rutin pembacaan Al-Quran, tidak ada dalam kamus saya. Saya hanya baca Al-Quran apabila ada kelapangan, saya menunggu ada kelapangan. Bermakna, sebelum saya diuji, saya tidak menjadikan agama itu sebagai sesuatu yang
memberikan keajaiban dalam hidup saya. Ya. Tetapi apabila saya dalam keadaan yang tidak berdaya, saya serahkan sepenuhnya segalanya kepada Tuhan. Ada seorang penulis, Chris Walk, juga seorang pesakit kanser, dia kata, kalau seseorang itu diuji dengan kanser, adalah bodoh jika pesakit itu tidak menyerahkan sepenuhnya nasibnya kepada Tuhan. Seorang Kristian, penulis Kristian. Sama dengan saya, apabila saya berada dalam keadaan yang tidak berdaya, tidak mampu membuat apa-apa, nak makan pun suami yang bagi, nak bergerak pun suami yang bimbing, apa-apa pun semua orang lain yang buat, saya tidak berdaya. Apa yang boleh saya buat? Saya serahkan semuanya kepada Allah. Saya kata, saya berdoa ketika saya berada dalam keadaan anxiety disorder yang kronik, yang menyebabkan saya pengsan berulang kali, saya hilang ingatan. Saya berdoa kepada Tuhan, saya kata, ya Allah, andainya ajal aku sudah sampai, ambillah nyawa aku. Andainya ajal aku belum sampai, berikan aku kekuatan untuk melakukan apa yang sepatutnya. Itu doa saya. Jadi sebenarnya, nature manusia, selagi kita tidak berada dalam keadaan yang tidak berdaya, kita ada duit, kita ada rumah, kita ada kesihatan terutamanya, kita tak rasa kita memerlukan Tuhan. Trust me. Tetapi apabila anda semua, kita semua diuji dengan ujian yang menyebabkan anda tidak berdaya, apa-apa pun anda tak boleh lakukan. Ada duit 1 juta, beratus juta, tak boleh lakukan. Semua pesakit yang mengalami ujian seperti itu akan berkata, aku serahkan hidupku kepada Tuhan. Sama ada Kristian ke, India ke, Muslim ke, benda itu semua akan dirasa oleh mereka yang diuji dalam keadaan yang sangat-sangat tidak berdaya. Jadi, apa yang saya ingin tambah sedikit, apa yang Puan Hani kita katakan, benarlah bahawa Allah Subhanahu Taala pernah mengatakan bahawa A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Maksudnya, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu. Dan setelah Puan Hanani telah kupaskan banyak dah tentang penyakit kanser ini, saya ingin teruskan tentang anxiety. Saya ingin tanya kepada Puan, ramai orang menganggap anxiety adalah satu perkara menjadi bahan lawak dan orang tidak percaya, dan ini realiti yang berlaku pada hari ini. Jadi sebenarnya hakikatnya orang yang mengalami anxiety ini ibarat burung di dalam sangkar yang tersepit. Mereka nampak dunia luar tapi dia tidak dapat bebas. Mereka rasa sukar bernafas dan tidak boleh keluar daripada dunia mereka. Bagaimana perasaan ini benar-benar memberi kesan kepada hidup Puan, dan apakah yang ingin Puan sampaikan kepada mereka yang masih menganggap anxiety sekadar gurauan? Silakan Puan. Terima kasih adik moderator. Anxiety, penyakit mental adalah satu perkara yang sangat dekat di hati saya. Seperti saya beritahu, saya adalah pesakit anxiety disorder yang kronik yang pernah cuba membunuh diri, berfikir membunuh diri. Anak saya seorang doktor juga terpaksa bercuti disebabkan oleh penyakit mental. Anak-anak buah saya, anak-anak saya yang semua profesional seperti yang saya beritahu tadi juga diuji dengan penyakit mental. Permulaannya hanyalah simptom yang sangat ringan. Bila ada masalah kecil, kita terfikir benda tu. Pikir-pikir every day dan tidak pernah hilang. Tak boleh tidur. Kita apabila berada dalam situasi yang tidak menyenangkan, kita berasa nervous. Itu semua adalah simptom awal penyakit mental. Malangnya, masyarakat kita tidak mempedulikan perkara itu. Dan akibatnya, mereka sampai ke tahap yang lewat. Bila berada pada tahap yang lewat, mereka terpaksa melalui rawatan doktor.
Dan apabila seseorang itu berada dalam fasa rawatan, penyakit mental itu tidak akan dapat disembuhkan sebegitu rupa, maksudnya dalam tempoh yang singkat. Anak bongsu saya, seorang pelajar peguam. Dia menghadapi masalah mental sejak dia berada di tingkatan 4. Saya sebenarnya sudah pun mengalami simptom itu sejak saya masih lagi berada di sekolah. Tetapi saya tidak pernah pedulikan. Kenapa? Kerana tidak ada ilmu. Dan satu lagi, apabila kita didiagnos dengan kanser, orang akan kata dia pergi hospital jumpa psikiatri sebab dia gila. Saya pernah ditertawakan oleh rakan saya. Kena awak pergi jumpa psikiatri. Kita ada nampak orang, dengar orang kah? Dia tak bagi tahu saya kita gila kah? Tapi dari the way dia cakap dengan saya tahu dia kata dia nak tanya saya gila ke tidak. Itu adalah anggapan-anggapan yang menyebabkan ramai orang tidak mahu berjumpa dengan psikiatri walaupun dia ada simptom itu. Takut berjumpa dengan psikiatri. Takut dengan pandangan keluarga. Takut dengan pandangan rakan sekerja. Takut. Stigma ketakutan itu menyebabkan kita memandang remeh penyakit mental. Dan mind you, kes penyakit mental mencanak di Malaysia. Bukan sahaja dalam kalangan orang seperti saya, orang seperti mereka yang diuji dengan penyakit kronik, tetapi juga pelajar-pelajar adalah golongan yang sangat terkesan. Saudara-saudari tengoklah data daripada Persatuan Kesihatan Mental Malaysia. Saya ada anak buah di Unimas ini. Depresi, psikosis depresi. Psikosis maksudnya berhalusinasi. Apabila sampai ke tahap itu, bagaimana doktor nak merawat? Dia tak dapat. Rawatan itu datang daripada diri kita sendiri. Bila kita berada di peringkat lewat penyakit mental, ubat tidak boleh lagi merawat sepenuhnya. Ia datang, mesti datang dari diri kita sendiri, kekuatan dalam diri kita sendiri. Macam saya, ada 3 perkara yang saya buat. Makanan, jaga makanan. Jangan makan processed food. Jaga minda. Elakkan berfikir bagaimana kalau, what if, macam ni mun. Elakkan semua benda tu. Kita tackle one thing at one time. Saya handle perkara hari ini, saya tak fikir perkara esok. Saya tak fikir juga perkara selepas semalam. Itu cara saya menjaga minda saya. Yang ketiga, senaman. Orang yang mengidap penyakit mental, senaman adalah cara yang sangat berkesan untuk menyembuhkannya. Kenapa? Bila kita bersenam, happiness hormon itu akan mengalahkan hormon negatif dalam tubuh kita. Hormon negatif inilah yang menyebabkan kita berfikiran negatif. What if, macam ni mun aku si dapat tu. Macam ni mun aku gagal, padahal belum exam lagi. So benda-benda macam itulah yang kita kena buat. Jadi itu sebabnya kenapa saya cuba sedaya upaya, even buku saya yang seterusnya adalah penyakit mental. Actually it's about my daughter, my daughter. Saya tulis buku dalam aspek penyakit mental dan buku ketiga saya juga adalah mengenai penyakit mental. Doakan saya agar saya boleh menerbitkan buku-buku itu sebelum pertengahan tahun hadapan. Jadi puan, saya dapat faham bahawa sebenarnya masalah kesihatan mental ni, jika ada orang tu memang betul-betul menghadapi masalah kesihatan mental, tapi mereka takut untuk dapatkan rawatan disebabkan mentaliti orang. Dan sebenarnya puan, saya nak tanya, masalah kesihatan mental ni adakah ia disebabkan kita hadapi masalah kesihatan mental itu disebabkan oleh latar belakang atau sejarah,
ataupun kita trauma, atau sebenarnya kita memang dalam ahli keluarga kita ada yang masalah kesihatan mental dan tak pelik je kita kena juga, atau sebenarnya benda tu tiba-tiba disebabkan masalah yang kita sedang hadapi? Pada zaman ini, perkara yang paling menyedihkan adalah anak-anak muda kita tidak mempunyai mental yang kuat, resistance terhadap persekitaran yang menguji mereka setiap hari. Kenapa benda ini berlaku? Ianya sebenarnya bermula daripada, pada pendapat saya, bermula daripada bringing up, cara didikan dalam keluarga. Saya bagi satu contoh. Sebelum itu, penyebab mental health ini sebenarnya terlalu banyak. Tiada satu psikiatri yang boleh memberikan secara objektif apakah penyebab penyakit mental. Tetapi dalam kes saya bagi tahu anak-anak saya ada masalah ini, anak buah saya ada masalah ini. Saya tak malu nak bagi tahu. Saya mempunyai family background yang porak-poranda. Saya menyaksikan, saya dan saudara-saudara kandung saya menyaksikan penderitaan fizikal dan mental dari orang yang sangat rapat dengan kami ke atas orang yang juga sangat rapat dengan kami semenjak kami kecil. Dan benda itu menjadi trauma dalam kepala saya. Bukan saya sahaja, tetapi juga adik-beradik saya yang lain. So, apa kesannya kepada anak-anak kami? Trauma itu menjadikan saya seorang fighter yang sangat keras. Dan saya tidak mahu kesukaran saya semasa saya membesar disebabkan oleh masalah itu, saya menjadi buruh kasar, kanak-kanak dan sebagainya. Saya tidak mahu benda itu diwarisi oleh anak-anak saya. So, apa yang saya lakukan? Saya menekankan kecemerlangan. Yes, anak-anak saya semua cemerlang. They are professional. They are Petronas engineer. They are executive. They are quantity surveyor, project manager. They are a doctor. Malangnya, mentally, they are broken. Kenapa they are broken? Sebab saya telah biasakan mereka dengan kecemerlangan. And mereka tak boleh menerima kegagalan. Apabila mereka berada pada satu tahap, sebagai contoh, anak saya seorang doktor, bila dia berada pada satu tahap, ED, jabatan kecemasan yang sangat hektik, menyebabkan dia merasa gagal. Bila dia merasa gagal, dia depresi. Kegagalan, ketakutan kepada kegagalan itulah sebenarnya yang menyebabkan anak-anak saya kena anxiety disorder dan sebagainya. Sama kesnya dengan saudara kandung saya yang lain, anak-anak buah saya yang lain. Mereka semua cemerlang. Unfortunately, they are broken mentally. Gaji berpuluh-ribu, satu bulan belas-belas ribu. Tapi sayangnya, yang mana lebih perlu? We as a parent, kena sedar benda ni. Bila kita mendidik anak kita, kecemerlangan is not everything. Kita kena bagi tahu mereka bahawa kegagalan dan kecemerlangan itu adalah satu rencah kehidupan yang perlu kita hadapi. Supaya mereka mempunyai mental yang kuat. Bila mereka menghadapi apa-apa situasi yang menekan mereka, stres yang menekan mereka, termasuk dalam pelajaran, mereka tak mudah rapuh, mereka tak mudah putus asa, dan mereka tak mudah depresi. Unfortunately nowadays, anak-anak kita as a parent pun kita tak tahu anak kita ada anxiety, ada masalah mental, kita tak tahu kalau kita tak rapat dengan mereka. Macam anak buah saya yang di Unimas. Nobody knows dia ada depresi. Sehinggalah dia mengalami halusinasi. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab tak ada orang tahu pun dia ada masalah itu. Dia sendiri tak bagi tahu. So please parents, make sure sometimes once in a while kita tanya anak-anak kita, are you okay? How do you feel today? Itu sangat penting. Terima kasih Puan. Pada pandangan Puan, jika golongan muda, iaitu golongan pembaca muda,
yang ingin memahami isu kesihatan mental dengan lebih dekat serta lebih jujur, apakah perkara yang paling penting yang mereka boleh pelajari melalui buku puan ini, baik dari segi pengetahuan, kesedaran awal maupun nilai ketabahan yang puan selitkan dalam setiap pengalaman yang puan hadapi? Dalam buku ini ada banyak pengajaran yang boleh kita ambil. Salah satunya adalah kepada parent, saya cuba bagi tahu bahawa cara didikan kita akan membina karakter anak kita. Sama ada anak kita itu seorang yang kuat, seorang yang lemah dan sebagainya. Itu yang pertama. Sebab dalam buku ini saya ada bagi tahu perkara itu. Dengan mengambil saya, adik-beradik saya sebagai contoh. Dan yang kedua, mental health problem ini dia bukan tup meletup. Saya ada bagi tahu di sini, simptom awalnya adalah simptom yang biasa-biasa yang kita tak pernah ambil tahu. Dan yang ketiga, dalam buku ini saya sangat berharap apabila seseorang itu didiagnos dengan kanser, jangan terus anggap ia adalah pengakhiran hidup kita. Sebab saya sangat percaya, bila kita diuji dengan kanser, kanser itu sebenarnya adalah sesuatu yang menguatkan kita. Dia mengubah kita kepada somebody else yang lebih kuat, memahami diri kita, menyayangi diri kita dalam bentuk yang sebenar-benarnya, dan berdamai dengan takdir sebenar-benarnya. Kalau kita tak diuji, kita boleh kata, boleh saja kita kata, okey, saya dah hal ya ujian. Tapi, bolehkah kita terima seperti mana keadaan kita ketika diuji? Ya, jadi saya boleh kata kanser atau apa juga penyakit kronik itu, kalau kita terima dengan minda yang terbuka, persepsi yang betul, dia akan menjadikan kita somebody else yang lebih kuat, yang lebih baik. Ya, dan jangan terus fikir itu akan membunuh kita. Selagi ajal kita belum sampai, kanser tak akan membunuh kita. Tetapi sebelum ajal kita sampai, kita kena hidup bersama dengan penyakit itu dalam keadaan senormal mungkin. Kita boleh memainkan peranan kita sebagai seorang guru, sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri dan sebagainya. Tentu sekali selepas kanser, ia tidak akan sama lagi. Dan persekitaran kita kena memahami itu. Orang nampak saya macam bukan pesakit kanser, but deep inside me, banyak kesakitan yang saya tanggung. Tetapi dengan semangat saya boleh hidup seperti mana orang lain. Dan yang akhir sekali, pengajaran dalam buku ini adalah kesihatan adalah harta paling berharga. Selagi kita tidak diuji dengan kesihatan, kita tak rasa benda tu. Kita tak anggap kesihatan itu adalah sesuatu yang sangat bernilai. Selagi kita tidak diuji. Tetapi apabila kita diuji, even kebolehan memasukkan air ke dalam mulut kita itu pun kita akan sangat rasa bersyukur. Sebab apabila kita diuji dengan kanser atau penyakit lain, oksigen pun kita beli. Sekarang kita bernafas dengan oksigen yang percuma. Bila kita diuji dengan penyakit, oksigen kena beli dan bukan murah. Ya? Dan saya nak bagi tahu di sini, saya memohon kepada masyarakat supaya memahami pesakit kanser. Bagaimana memahami mereka? Pahami bahawa selepas mereka dah habis rawatan, they are not the same person sebelum dia didiagnos dengan kanser. Dari segi tenaga, dari segi emosi dan semuanya. Ya. Dan kedua, kanser mahal. Sangat mahal. Satu kemoterapi, satu dos kemoterapi, ada yang 4,000, ada yang 8,000, ada yang berpuluh-puluh ribu. Kawan saya baru memulakan kemoterapi, dia terpaksa bayar untuk first dose 8,000. Kanser sangat mahal. Bukan sahaja kemo, tetapi everything. Selepas kita diuji dengan kanser, awak tak boleh makan ikan sardin. Tak boleh lagi awak makan sausage. Awak tak boleh lagi makan burger. Awak kena makan real food.
real food is also very expensive. So saya mohon, apabila ada pesakit kanser yang memohon sumbangan, kita tak perlu bagi dia 1,000, 2,000, 100 dan sebagainya. Each and every one of us, kita bagi RM1. Sudah sangat besar artinya bagi seorang pesakit kanser. Thank you. Terima kasih Puan. Benarlah, sebenarnya realiti dunia pada hari ini, saya bagi contoh yang paling dekat diri saya. Sebagai seorang golongan yang muda, yang masih lagi sihat sekarang, mampu untuk berbicara, pergi ke mana sahaja, sifat yang sangat dekat bahawa suka untuk berseronok, tidak fikir akan tentang masa yang akan datang, dan senang untuk kita katakan bahawa tidak akan ingat langsung akan kematian, kecuali apabila kita akan diuji dalam masalah, tidak kisahlah dalam masalah kita sakit, masalah kesihatan atau masalah family. Dan inilah realiti dan stigma yang perlu diubah kepada masyarakat kita pada hari ini. Dan bukanlah perlu diubah apabila kita sudah sakit atau kita sudah pun memasuki umur yang sudah tua. Jadi sebelum kita akhiri perbincangan kita pada hari ini, saya ingin buka kepada mana-mana pendengar dan penonton kita jika ada ingin mengajukan apa-apa soalan kepada panel kita pada hari ini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tu nak tanya cikgu pasal yang berkaitan dengan anxiety tu. Bagaimana kita nak melalui anxiety? Bagi saya anxiety tu satu yang menakutkan, kan? Satu yang saya rasa macam kita berada di lorong yang kita seorang je dekat situ, kan? Bagi untuk pengetahuan cikgu je, saya merupakan pesakit CKD tahap 5, pesakit buah pinggang. Jadi kebergantungan saya hanya kepada medicine dialysis tu untuk meneruskan kehidupan. Dan masa memula didiagnose pun doktor kata you hanya boleh hidup 2 tahun je. Tapi saya yakin dengan apa yang Allah dah cakap, kita tak boleh berputus asa dan kita kena teruskan kehidupan selagi nyawa belum berpisah daripada badan, kan? Cuma yang ada satu masa tu kita memerlukan sokongan rakan sekerja, keluarga, masyarakat yang kita tak, macam saya tak pernah tunjukkan kesakitan tu baik di media sosial maupun di yang untuk anak-anak dan keluarga tahu, walaupun terpaksa berpaut pada tongkat dan berkursi roda dan sebagainya. Tapi kadang kita sebagai manusia, kadang kita lemah, cikgu, nak melawan perkara itu semua, kan? Kita rasa macam demotivated. Satu masa kita kata, bolehkah aku meneruskan kehidupan ni? Jadi selaku apa yang cikgu dah tempuh, ya, dengan penyakit kanser tu, mungkin saya boleh kaitkan dengan kehidupan yang hari inilah. Itu saja yang saya nak tanya. InsyaAllah Tuhan akan menghadapinya dengan tenang. Satu perkara yang saya belajar apabila saya diuji dengan kanser adalah untuk mendapatkan setiap orang memahami kita itu sangat sukar. Itu hakikatnya. Orang di sekeliling kita tak akan memahami kita. Sebab hanya kita yang merasa. Apa sebabnya? Sebab fizikal kita sempurna. Macam saya sekarang. You nampak saya sempurna, tetapi di dalamnya sakit. Betul. Apabila kita berada dalam anxiety disorder, kita terpenjara sendiri. Kita berada dalam ruang lingkup kita sendiri. So, ketika saya diuji dengan anxiety disorder yang kronik, apa yang saya buat adalah, satu, penyerahan sepenuhnya kepada Allah. Saya percaya selagi Tuhan belum ambil nyawa saya ada tanggungjawab terhadap badan saya sendiri. Itu selepas saya bangkit daripada fasa gelap saya. So, oleh kerana tanggungjawab itulah, saya jaga diri saya. Macam mana saya jaga diri saya? Seperti yang saya kata tadi, saya jaga minda saya. Saya tackle satu perkara dalam satu masa. Saya tak fikir apa jadi jika ini, itu. Saya tak fikir. Orang
orang kata biar lah. Biarlah benda tu. Tandanya sia. Saya buat macam tu. Okey. Jangan pikir yang ke depan, jangan pikir yang di belakang. Saya pikir hari ini saja. Okey, itu yang pertama. Jaga minda kita. Kalau orang kata begini begitu, jangan dengar. Jangan ambil itu. Itu adalah nature manusia. Kalau saudara berada di tempat mereka, mungkin pun Tuhan akan cakap macam tu. Itu nature manusia. You have to accept it. Yang kedua, saya jaga diri saya yang Allah amanahkan kepada kita. Tubuh kita adalah amanah terbesar kita. Orang kata isteri kita, anak kita, amanah kita. Tak. Amanah terbesar kita ketika kita bernafas adalah tubuh kita sendiri. Yang selalu kita abaikan. Saya jaga tubuh saya dengan real food. Makanan sebenarnya. Dan bila saya cakap makanan sebenarnya, ini adalah satu cabaran yang sangat besar. Termasuk saya sendiri. Sebab di sekeliling kita ada banyak makanan yang not real food. Dan dia sentiasa menggoda. Disitulah iman kita dan kekuatan hati kita. Yang kedua tadi, yang pertama minda, yang kedua adalah makanan, yang ketiga adalah senaman. Saya alhamdulillah setakat ini saya tak pernah tinggalkan senaman. Saya buat senaman kardio, saya juga buat senaman kekuatan, menggunakan badan saya sendiri dan kadang-kadang menggunakan dumbbell. Itu semua adalah cara kita menjaga tubuh kita. Jadi pada saya, ikut pengalaman saya, tubuh kita amanah terbesar. Jadi kita kena jaga. Bila kita jaga, dengan sendirinya kita akan melalui kehidupan dengan lebih tenang. Dulu saya anggap anak-anak saya, keluarga saya adalah keutamaan saya. Sekarang tak. Mereka bukan keutamaan saya. This is. Keutamaan saya sekarang adalah diri saya sendiri. Okey? So saya buat macam tu. Okey, Tuan? Saya doakan Tuan sembuh dan boleh melalui kehidupan ini dengan tenang. Sebab sebagai seorang pesakit anxiety, saya akui sesekali nervous itu datang. Sesekali perasaan itu datang. Kita tak boleh just accept. Tapi cara kita menanganinya bagaimana? Dan satu lagi yang saya selalu buat adalah meditasi. Meditasi dengan cara zikir. Dan satu lagi adalah deep breathing. Deep breathing ni ada banyak cara. So saya ada 3 cara yang saya gunakan. Dia ada yogic breathing. Banyaklah, ada 3. Saya gunakan 3. So bila kita amalkan ini, alhamdulillah kita akan melalui kehidupan yang tenang bersama dengan ketidakupayaan kita, insya-Allah. Hadirin yang dihormati, kini kita telah tiba di penghujung. Selesai sesi soal jawab dan pembentangan buku. Dan satu perkara yang saya paling rasa saya dapat pada hari ini, bahawa sebenarnya mentaliti orang perlu diubah. Dan mentaliti terutama kita yang bukan menghidap penyakit tersebut. Dan bila kita dengar, betul, ini adalah fakta bahawa bila kita dengar perkataan kanser adalah mati dan mati adalah kanser. Tapi sebenarnya perkara ini boleh diubah kerana dengan usaha dan kita memahami orang yang menghidap penyakit tersebut, perkara tersebut boleh diubah dan kita perlu mengambil tahu akan perkara tersebut walaupun kita bukanlah menghidap penyakit tersebut. Jadi, bagi pihak penganjur, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panel jemputan kita atas perkongsian yang sangat bernilai dan tidak lupa kepada semua pendengar yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. Saya, Adah Balkis, moderator majlis, memohon maaf atas kesalahan atau sebarang kekurangan sepanjang mengendalikan program ini. Dengan itu, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.